Okey, sebelum kita mulakan, nama akak apa ya? Nama panggilan saya Fatimah. Okey. Dah berapa lama akak berkahwin? Dah hampir 10 tahun dan kami pun dah berpisah selama 3 tahun. Okey. Akak masih berhubung ke dengan suami akak? Berhubung pun disebabkan anak. Kalau selain itu tak. Okey. Boleh tak akak kongsi apa punca akak berpisah? Punca perpisahan kami disebabkan keganasan rumah tangga dan yang menyebabkan emosi saya terganggu, mengakibatkan anak saya pun terbabit sekali. Oh, jadi okey, faham. Biasa tahu apa solusi akak lepas terjadinya situasi macam ni? Apa yang akak buat? Pertamanya saya pergi ke balai polis untuk melaporkan kejadian yang berlaku di rumah tangga saya dan ambil sokongan daripada keluarga dan pergi ke mahkamah untuk kaunseling. Okey, apa nasihat akak untuk generasi akan datang membuat pemilihan pasangan? Saya nasihatkan supaya generasi yang akan datang dapat memilih pasangan dengan betul dan dapat mengatasi masalah dengan cara yang betul dan sentiasalah berkongsi masalah dengan keluarga supaya keluarga dapat membantu sedikit sebanyak dalam masalah kita. So saya harap generasi yang akan datang ni boleh memilih pasangan yang sesuai dengan kita punya ni lah, takut terkena masalah macam saya yang terlepas pandang ni ke apa ke macam tu lah. So nasihat saya supaya cari pasangan dengan Terima kasih Kak sebab ambil masa luangkan. Sebelum kita mulakan, nama akak apa ya? Nama saya Mariam Ophelia. Baik, dah berapa lama akak berkahwin? Dah 3 tahun kami. Boleh saya tahu macam mana hubungan akak dengan suami akak sekarang ni? Buat masa sekarang masih okey. Cuma ada kalanya dia emosi di balik rumah daripada kerja, dia stres dan dia akan lepas geram dan marah lah dekat saya. Hold it right! You're way over there and I'm right here! Can you just shine the light at the right spot? Where? What is so hard about that? Okay, where? What is so hard? Oh, boleh saya tahu apa yang suami akak buat pada akak? Yang tu saya minta maaf sangat. Saya tak boleh nak kongsikan lah apa yang dia buat pada saya. Oh, baik. Minta maaf ya. Dapat. Boleh tak akak kongsi apa punca keganasan rumah tangga yang sekarang akak hadapi? Punca keganasan rumah tangga lah kan. Dia bermulanya pada tahun pertama tu baik-baik saja, macam indah. Sebab tahun pertama kan. So nampaklah macam happynya, seronoknya kahwin. Oh, ini ke yang orang kata yelah, orang kata syurga lah semua benda tu kan. Tapi bila lepasnya saya lahirkan anak, kat situlah saya nampak perubahan suami saya. Kat situlah mulanya punca keganasan dari dia. Dia akan lepaskan marah dia dekat saya. Jadi dia stres, lepas tu dia luahkan kemarahan dia dekat saya. Jadi saya yang stres. Dia memang emosi dia memang tak terkawal lah. Jadi saya bertahan dengan dia pun sebabkan anak. Sajalah. Okey, faham. Terima kasih. Apa solusi akak untuk menghadapi situasi seperti ini? Solusi saya yang paling baik dalam situasi yang saya sekarang ni, yang pertama mestilah kena sabar kan. Lepas tu emosi sendirilah kena terkawal, kena urus. Lagi satu, sokongan daripada keluarga, sokongan daripada kawan-kawan, sokongan ke sekeliling lah kan. Lepas tu kalau boleh marah tu jangan lepaskan pada pasangan lah. Cuba kawal diri and kalau boleh deep talk dengan pasangan sendiri. Apa yang terjadi, apa kita kena banyak berkomunikasi antara pasangan kita. Kesedaran tu yang penting. Apa nasihat akak kepada orang yang sama situasi macam akak? Okay, nasihat saya kepada orang yang kena situasi macam saya, tapi ini bukan untuk saya saja, tapi untuk generasi yang akan datang, yang bakal berkahwin, pasangan-pasangan yang Gen Z yang berkahwin. Pertama sekali kita kena bijak, belajar urus emosi dari awal. Each other tu lah. Lepas tu yang kedua, communication is key. Hormat each other. Yeah? Apa dia nak buat, kita support je. Apa kita nak buat, dia pun kena support. Alright? So
berani minta bantuan. Janganlah kita buat semua benda manjakan suami tu, jangan. So minta bantuan. Apa functionnya dia dalam keluarga kita? Betul. So and jangan normalizekan keganasan rumah tangga. Gen Z yang kat luar sana kena belajar semua benda tu. Perkahwinan ni bukan lesen untuk kita lepaskan marah dekat pasangan each other, you know. Okay, so itu sahaja dari saya. Terus kuat pasangan-pasangan pengantin, pasangan-pasangan yang kena macam saya. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih sebab meluangkan masa untuk kami untuk tanya-tanya soalan macam tu dan jawab dengan secara jujurnya. Terima kasih Okay, Hi Sakti. Okay, what is your name? My name is Yogis. Okay, belajar kos apa? Saya belajar diploma in psikologi. Okay. Awak anak keberapa dalam keluarga? Saya anak tunggal. Okay, kami nak interview pasal isu perkahwinan dalam kalangan rakyat. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan hak individu dalam perkahwinan? Hak untuk dihormati, sayangi, membuat keputusan bersama dan hidup penderaan fizikal atau emosi. Okay. Seterusnya adalah apakah tanda-tanda hak seseorang terabai dalam perkahwinan? Tidak diberi peluang bersuara kawal secara berlebihan atau sering dihina dan mempersalahkan. Okey, bagaimana masalah rumah tangga boleh menjejaskan maruah seseorang? Ia boleh menyebabkan seorang berasa rendah diri, hilang keyakinan dan rasa tidak dihormati. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Saya ingin bertanya beberapa soalan. Nama puan apa ya? Santi. Adakah komunikasi penting dalam melindungi hak dan maruah pasangan? Ya, kerana komunikasi bantu menyelesaikan konflik dan mengelakkan salah faham. Apakah peranan keluarga dalam membantu perkahwinan yang bermasalah? Memberi sokongan emosi, nasihat dan bantu cari jalan penyelesaian. Soalan seterusnya untuk puan adalah, apakah tindakan yang perlu diambil jika berlaku penderaan dalam perkahwinan? Mendapatkan bantuan kaunseling atau perlindungan undang-undang untuk menjaga keselamatan diri. Okay, thank you puan.